Pernahkah anda terfikir mengapa anda seolah-olah mengulangi kitaran yang sama dalam hidup? Hubungan yang sama dengan orang yang berbeza, masalah kewangan yang sama walaupun pekerjaan bertukar, atau perasaan tidak cukup yang sama walau apa pun pencapaian anda. Anda mungkin percaya bahawa masa bergerak dalam satu garis lurus, dari masa lalu yang tidak boleh diubah ke masa depan yang perlu anda bina dengan susah payah. Tetapi bagaimana jika saya katakan bahawa tanggapan tentang masa ini adalah ilusi terbesar yang menghalang anda daripada mencapai potensi sebenar anda? Bagaimana jika masa lalu, sekarang dan masa depan wujud serentak dan anda sebenarnya tidak mencipta masa depan tetapi memilihnya pada setiap saat? Konsep ini mungkin kedengaran radikal, tetapi ia berakar umbi dalam prinsip paling asas fizik kuantum. Sains ini menunjukkan bahawa realiti bukanlah sesuatu yang tetap dan pepejal. Sebaliknya, ia adalah lautan potensi yang tidak terhingga, medan tenaga di mana setiap kemungkinan versi hidup anda sudah pun wujud. Ya, anda dengar dengan betul. Versi diri anda yang kaya, sihat, bahagia dan berjaya sudah pun wujud sebagai satu garis masa yang berpotensi dalam medan kuantum. Begitu juga dengan versi diri anda yang terus bergelut. Persoalannya bukan bagaimana untuk mencipta realiti yang anda inginkan, tetapi bagaimana untuk memilih dan mengalami garis masa yang sudah sedia ada itu. Jawapannya terletak pada sesuatu yang anda miliki sekarang. Frekuensi getaran anda yang dibentuk oleh fikiran, emosi dan kepercayaan anda. Anda sentiasa menyiarkan isyarat ke medan kuantum dan medan itu hanya memantulkan kembali realiti yang sepadan dengan isyarat tersebut. Jadi masalahnya bukanlah dunia luar, tetapi program dalaman yang terus-menerus memilih realiti yang tidak anda inginkan. Untuk mengubah hidup anda secara mendalam, anda mesti berhenti cuba mengubah keadaan luaran. Sebaliknya, anda mesti mengubah keadaan dalaman anda. Anda mesti berhenti menjadi produk masa lalu anda dan mula menjadi pencipta masa depan anda dengan memilihnya sekarang. Ini bukan tentang angan-angan kosong. Ini adalah mekanik alam semesta. Fizik kuantum memberitahu kita bahawa semua kemungkinan wujud dalam keadaan gelombang tenaga sehinggalah seorang pemerhati hadir. Dalam eksperimen dui celah yang terkenal, zarah-zarah subatom berkelakuan seperti gelombang apabila tidak diperhatikan, menyebar ke serata tempat sebagai potensi semata-mata. Tetapi sebaik sahaja pemerhati mengukurnya, gelombang potensi itu runtuh menjadi satu zarah tunggal di satu lokasi. Anda adalah pemerhati bagi realiti anda. Perhatian anda yang dicas dengan emosi anda adalah daya yang meruntuhkan potensi tak terhingga menjadi pengalaman sebenar. Jadi, ke manakah anda meletakkan perhatian anda setiap hari? Jika anda sentiasa berfikir tentang hutang, kesakitan dari perpisahan atau ketidakadilan yang anda alami, anda sedang meletakkan tenaga dan perhatian anda pada realiti tersebut. Anda secara aktif memilih garis masa itu berulang kali. Medan kuantum tidak menilai, ia hanya bertindak balas kepada isyarat anda. Ia akan memberikan anda lebih banyak situasi yang sepadan dengan getaran kekurangan, kesedihan atau kemarahan anda. Inilah sebabnya mengapa perubahan sebenar bermula dengan anjakan dalaman yang radikal. Anda mesti membuat keputusan untuk menarik perhatian anda daripada realiti semasa yang tidak diingini dan meletakkannya pada realiti yang anda pilih untuk dialami. Anda perlu mula berfikir, merasa dan bertindak seolah-olah realiti yang anda inginkan sudah pun berlaku. Inilah kunci untuk menukar isyarat yang anda hantar dan dengan itu memilih garis masa yang baru. Cabaran terbesar untuk melakukan anjakan ini terletak jauh di dalam diri anda, dalam minda separa sedar. Ahli neuroscience mengesahkan bahawa sekitar 95% daripada pemikiran, tindakan dan emosi harian kita dikendalikan oleh program automatik dalam minda separa sedar.
Program-program ini dibentuk pada zaman kanak-kanak kita berdasarkan pengalaman dan emosi yang kuat. Jika anda dibesarkan dengan kepercayaan bahawa wang sukar diperoleh atau anda tidak cukup baik, kepercayaan itu menjadi identiti anda. Tubuh anda secara literal ketagih kepada bahan kimia emosi yang berkaitan dengan perasaan tersebut, seperti kortizol daripada tekanan atau adrenalin daripada kebimbangan. Jadi apabila anda cuba berfikir secara positif tetapi badan anda masih terasa kekurangan atau ketakutan, anda berada dalam keadaan tidak koheren. Anda menghantar isyarat yang bercampur baur ke medan kuantum. Minda anda mahukan kekayaan tetapi badan anda menjerit kemiskinan. Medan kuantum akan sentiasa bertindak balas kepada getaran yang lebih kuat, iaitu emosi yang dirasai oleh badan anda. Untuk memilih realiti baru, anda bukan sahaja perlu mengubah pemikiran anda perlu mengubah siapa diri anda pada tahap biologi dan emosi. Anda mesti memecahkan ketagihan kepada emosi lama dan mencipta keadaan dalaman yang baru. Jadi, bagaimanakah kita boleh melakukan anjakan radikal ini? Ia bermula dengan mempraktikkan apa yang diajarkan oleh ajaran kerohanian kuno dan kini disahkan oleh sains. Menghayati perasaan hajat yang telah termakbul. Ini adalah langkah yang paling penting. Daripada menunggu kejayaan untuk merasa gembira, anda mesti merasa gembira terlebih dahulu untuk menarik kejayaan. Anda tidak perlu menunggu kekayaan untuk merasa berkelimpahan. Anda perlu merasa berkelimpahan untuk menarik kekayaan. Bagaimana caranya? Mulakan dengan meluangkan masa setiap hari, walaupun hanya 15 minit, untuk memutuskan hubungan dengan dunia luar. Tutup mata anda dan tanya diri anda, apakah perasaan versi diri saya yang sudah memiliki semua yang saya inginkan? Bukan apa yang mereka fikirkan, tetapi apa yang mereka rasakan. Mungkin ia adalah perasaan kebebasan, kegembiraan, kesyukuran, atau ketenangan. Tugas anda adalah untuk menjana perasaan itu dalam badan anda sekarang, tanpa sebarang sebab luaran. Membayangkan satu senario masa depan yang anda inginkan dengan begitu jelas sehingga anda mula merasai emosi yang berkaitan dengannya. Apabila anda melakukan ini, anda sedang mengubah biokimia badan anda. Anda mengajar badan anda bagaimana rasanya masa depan itu. Epigenetik menunjukkan bahawa isyarat emosi ini boleh mengaktifkan gen-gen baru dan menyaaktifkan gen-gen lama yang berkaitan dengan tekanan dan penyakit. Anda secara literal menjadi orang baru dari dalam keluar. Anda tidak lagi menunggu realiti berubah. Anda menjadi penyebab perubahan itu. Mari kita mendalami konsep ini. Setiap kali anda menggabungkan niat yang jelas dengan emosi yang tinggi, anda mencipta medan elektromagnet yang kuat di sekeliling anda. Jantung anda menjana medan magnet yang beribu kali lebih kuat daripada otak. Apabila fikiran anda, niat dan hati anda, emosi, selari, keadaan yang dikenali sebagai koheren otak hati, anda menyiarkan isyarat yang sangat jelas dan kuat ke medan kuantum. Isyarat ini seperti magnet yang menarik realiti yang mempunyai tanda tangan elektromagnetik yang sama. Sebaliknya, apabila anda berfikir tentang kejayaan tetapi merasa ragu-ragu atau takut, anda berada dalam keadaan tidak koheren. Isyarat anda lemah dan tidak jelas. Alam semesta tidak tahu apa yang perlu dihantar kepada anda. Inilah sebabnya mengapa sesetengah orang berjaya memanifestasikan keinginan mereka dengan cepat, manakala yang lain terus bergelut. Kuncinya adalah koheren, penjajaran antara fikiran dan perasaan. Ajaran Vedanta kuno menyebut ini sebagai kesatuan antara Shiva, kesedaran, dan Shakti, tenaga. Apabila niat anda, kesedaran, disatukan dengan tenaga emosi yang tinggi, keajaiban berlaku. Anda bukan lagi hanya jirim yang cuba mengubah jirim lain. Anda adalah kesedaran yang menggunakan tenaga untuk memerintahkan jirim. Anda mula beroperasi dari medan kuantum, bukan dari dunia material. Anda menjadi pencipta kuantum.
Ini memerlukan latihan. Anda perlu melatih semula otak dan badan anda untuk keluar dari corak masa lalu dan kekal dalam keadaan masa depan yang diinginkan. Sekarang, mari kita jadikan ini praktikal. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan amalan ini ke dalam kehidupan harian anda? Mulakan setiap pagi sebelum anda melihat telefon atau terdedah kepada gangguan dunia luar. Duduk dengan tenang selama beberapa minit. Letakkan tangan di atas hati anda. Tarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan. Ingatkan diri anda tentang realiti masa depan yang anda pilih. Jangan hanya memikirkannya, rasakannya. Rasakan kesyukuran seolah-olah ia sudah menjadi milik anda. Rasakan kegembiraan, rasakan kebebasan. Kekal dalam keadaan ini selama 5 hingga 10 minit. Biarkan badan anda diresapi oleh emosi baru ini. Apabila anda melakukan ini, anda memulakan hari anda bukan sebagai diri anda yang lama, tetapi sebagai diri anda yang baru dari masa depan. Sepanjang hari, tetapkan peringatan untuk memeriksa keadaan dalaman anda. Adakah anda kembali kepada pemikiran dan perasaan lama yang biasa? Jika ya, jangan hukum diri anda. Cuma sedar dan dengan lembut kembalikan perhatian anda kepada perasaan masa depan yang anda inginkan. Lakukan ini sekarang bersama saya. Pejamkan mata anda seketika. Fikirkan satu perkara yang anda benar-benar inginkan. Sekarang lupakan tentang bagaimana ia akan berlaku. Hanya fokus pada perasaan apabila anda sudah memilikinya. Adakah ia rasa lega, gembira, bersyukur? Tarik nafas dan biarkan perasaan itu memenuhi setiap sel dalam badan anda. Inilah kerja sebenar. Ini adalah amalan memilih garis masa anda. Kongsikan di ruangan komen di bawah satu perkataan yang menggambarkan perasaan masa depan anda. Dengan menulisnya, anda mengukuhkannya. Salah satu cabaran terbesar yang akan anda hadapi ialah apabila realiti 3 dimensi anda tidak berubah serta-merta. Anda mungkin telah mempraktikkan keadaan baru ini selama beberapa hari atau minggu, tetapi akaun bank anda masih menunjukkan angka yang sama atau kesihatan anda belum pulih. Inilah ujiannya. Keraguan akan mula merayap masuk. Otak anda akan berkata, lihat, ia tidak berkesan. Inilah masanya anda mesti menunjukkan kehebatan sebenar. Anda mesti faham bahawa realiti 3D adalah cermin pandang belakang. Ia adalah gema daripada pemikiran dan perasaan masa lalu. Terdapat jeda masa antara apabila anda menukar isyarat anda dan apabila realiti fizikal mengejarnya. Jika anda kembali kepada keadaan lama hanya kerana dunia luar belum berubah, anda seperti menanam benih dan menggalinya setiap hari untuk melihat sama ada ia telah tumbuh. Anda mengganggu proses itu. Sebaliknya, anda mesti jatuh cinta dengan keadaan masa depan anda sehinggakan anda tidak lagi peduli sama ada ia telah muncul atau tidak. Anda berasa begitu baik sekarang sehingga perasaan itu sendiri menjadi ganjaran. Apabila anda mencapai tahap ini, di mana kebahagiaan anda tidak lagi bergantung pada dunia luar, itulah masanya dunia luar akan mula berubah secara dramatik untuk memadankan keadaan dalaman anda. Anda mesti lebih percaya pada realiti yang anda lihat dengan mata tertutup berbanding realiti yang anda lihat dengan mata terbuka. Ini bukan kepercayaan buta, ini adalah kepercayaan kepada undang-undang alam semesta yang telah terbukti, sama seperti anda percaya kepada undang-undang graviti. Kesimpulannya, anda bukanlah mangsa, keadaan atau tawanan masa lalu. Anda adalah makhluk berkuasa yang sentiasa memilih realiti anda pada setiap saat, sama ada secara sedar atau tidak. Masa bukanlah satu garisan yang anda lalui, tetapi lanskap kemungkinan yang anda navigasi dengan frekuensi anda. Kuasa anda tidak terletak pada usaha keras di dunia luar, tetapi pada penguasaan dunia dalaman anda. Berhentilah menceritakan kisah lama yang menyakitkan. Kisah itu milik garis masa yang tidak lagi perlu anda pilih.
Sebaliknya, mulakan hari ini dengan menceritakan kisah baru tentang masa depan yang anda inginkan, dan yang lebih penting, rasakan kisah itu seolah-olah ia benar sekarang. Ambil balik perhatian anda daripada perkara yang tidak anda inginkan. Tumpukan ia dengan sengaja pada apa yang anda inginkan. Capai keadaan koheren di mana fikiran dan perasaan anda bersatu dalam satu mesej yang jelas. Hayati keadaan baru itu sehingga ia menjadi biasa bagi anda. Apabila anda melakukan ini, anda tidak lagi bermain mengikut peraturan realiti Newtonia yang terhad. Anda melangkah masuk ke dalam medan kuantum yang ajaib di mana semua kemungkinan menanti pemerhatian anda. Anda dilahirkan untuk melakukan ini. Anda mempunyai semua yang anda perlukan di dalam diri anda sekarang untuk memulakan transformasi ini. Jadi pilihlah dengan bijak. Pilih garis masa yang paling hebat untuk hidup anda dan jadilah penjelmaan garis masa itu bermula dari saat ini.